Selalu kanopi rosak, tak boleh berniaga. Sedih, Pak. Assalamualaikum, saya Rasli Uthman. Saya berniaga ikan bakar di Jalan Berserah. Saya mula berniaga ikan bakar ni pada 2005 lagi. Masa tu saya berniaga bulan Ramadan je. Saya seorang ibu tunggal. Dalam masa 10 tahun ni saya lalui macam-macam dugaan dalam berniaga lah. Untuk besarkan, saya ada 11 orang anak. Jadi saya terbeban lah nak membesarkan anak-anak saya sebelum ni. Jadi saya hanya tahu berniaga je. Bila musim nak buka sekolah, tu saya rasa perik lah. Saya akan cuba berniaga macam-macam cara untuk dapatkan duit. Begitu juga dengan nak menghadap bulan puasa. Bulan puasa, nak raya semua tu. Pengalaman yang saya dapat lupakan, bila hujung tahun kan cuaca hujan. Jadi selalu kanopi rosak, tak boleh berniaga. Sedih, Pak. Alhamdulillah satu hari ada kawan saya datang, dia cakap kita boleh minta bantuan pejabat Majlis Ugama Islam Pahang. Alhamdulillah bila pihak MUIB datang, dia tengok keadaan tempat saya, rumah saya. Jadi dia bagi bantuan berbentuk geran. Alhamdulillah selepas saya mendapat bantuan tu, saya berniaga. Jadi tidak seperti dululah. Baca macam ni pun saya dapat berniaga. Sebab dah ada kabin semua, pendapatan pun okey. Saya dapat hantar anak saya ke universiti, semua belajar. Inilah hasil bantuan daripada Majlis Ugama Islam Pahang kepada saya. Ikan bakar, sotong bakar, kerang bakar. Semua yang bakar-bakar lah. Pesanan saya kepada rakan-rakan yang dapat bantuan daripada Majlis Ugama Islam Pahang, gunalah sebaiknya peluang yang diberi dan kita kena ada semangat yang kuat. Menjunjung kasih ke bawah duli tuanku di atas perhatian tuanku kepada asnaf-asnaf dalam negeri Pahang. Terima kasih tuanku. Serta terima kasih juga diucapkan kepada pembayar-pembayar zakat Majlis Ugama Islam Pahang MUIB. Dengan bayaran zakat tuanlah dapat membantu perniagaan kami. InsyaAllah saya berazam untuk turut membayar zakat agar dapat membantu peniaga-peniaga kecil lain pula di suatu hari nanti. Alhamdulillah, terima kasih.